saya dah tanya Dr. Zulkarnain, konon dia kata apa yang saya buat ni salah. Terima kasih Dr. Zul. Ni bahaus apa ni? Usul tergempak ke, usul 1 ke, usul 2 ke, usul 3 ke? Semalam jatah kuasa telah bertimbang. Kau dah cakap bahaus apa banyak ni? tadi. Bahaus apa ni? Zul Hazmi, duduk ya. Kita bagi orang lain bercakap, insyaAllah. Ya, akan kecoh sikit. Ini demokrasi parti. Saya bagi peluang. Dah kita dah bahaus apa ni? Speaker dah terima, speaker nak raikan perwakilan, biar speaker raikan perwakilan. Yang patut terima usul jatah kuasa usul ataupun Saya speaker? jemput pembahas pertama naik ke atas untuk 3 minit saya bagi, sila. Boleh bagi ruang untuk saya? Iya, 3 minit. 3 minit sahaja dan jangan lebih. Usul Mulakan. apa ni? Mulakan. Speaker, usul apa kita bagi? Arif, tolong keluarkan Zul Hazmi daripada Dewan. Tak usul apa ni? Arif, tolong keluarkan Zul Hazmi daripada Dewan. Weh, orang nak suruh berbincang, orang nak berbahas, kau jangan berhibur. Dah, cukup dia. Baiklah, serah pada speaker je lah. Tak payah nak kecoh ni, benda